Apakah hukum kita ikut pemerintah yang zalim? Boleh. Boleh api neraka. Tak usah kata pemerintah zalim, kerajaan zalim. Kawanmu zalim, mu sokong dia, masuk neraka. Kan kerajaan saja. Kita nampak kerajaan ni zalim tak? Tak. Kawan-kawan kita zalim, lebong pitih orang, kita masuk belah dia. Kita masuk neraka. Kita tahu dah kawan kita ni nipu harta orang. 30,000. Faham? Kita masuk belah dia. Kita masuk neraka. Dah kalau kerajaan kau parok lagi. Betul tak? Nah. Orang yang sokong orang zalim masuk neraka. Siapa kata? Allah kata. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu berani nak menyebelahi orang zalim, nanti kamu kena celup dalam api neraka. Kita orang zalim tak, kita tukang sokong dia tu masuk belah dia, kita kena bakar dalam api neraka. Dia tak kena bakar. Dia mana? Dia ayat yang lain. Inna a'tadna lil-zalimina nara ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah sediakan bagi orang-orang yang zalim api neraka itu atas, bawah, kanan, kiri, depan dan belakang. Maknanya kalau orang zalim masuk dalam microwave, masuk keliling. Bang, kena bakar keliling. Dah, macam kita tukar sokong, goreng macam goreng ikat kembung. Dah, duduk dalam dapur. Faham lagi? Dah, hak bapak zalim, dia masuk keliling, duduk dalam microwave. Api tu depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Dah. Angus letung orang zalim kat ni.